Bismillah, Assalamualaikum. Alhamdulillah, apa khabar semua kawan-kawan? Selamat datang ke channel UP Barakah Channel. Hari ini, Ana nak kongsikan kepada semua tentang tanda-tanda kamu, antum semua terkena ilmu pengasih melalui makanan. Cuba cek balik. Adakah anda salah seorang daripadanya? Yang pertama, tiba-tiba rasa sayang pada seseorang tu. Rasa sayang macam mana? Sayang yang teramat sangat, orang tu baru kita kenal, tetapi tiba-tiba kita rasa sayang sangat kat dia. Rasa cinta tu kuat sangat, macam tak logik di akal. Jika kamu ada. Yang kedua, walaupun kamu dimarahi, dilukai, tetapi kamu tak boleh marah si dia. Rasa macam tak boleh marah, tidak dapat meluahkan perasaan marah tu, perasaan sakit tu, tidak dapat meluahkan. Yang ketiga, teringat perilaku, suara si pembuat itu. Bila duduk jauh, kamu akan rasa macam terlalu jauh dengan dia. Hati kamu nak selalu dekat dengan dia. Yang keempat, mulai menjauh dengan kawan-kawan. Bila kawan ajak keluar, keluarga ajak keluar bersama, tak boleh. Nak duduk bersama dengan dia sahaja. Dia tu siapa? Dia tu yang menyihir kamu lah. Yang menggunakan ilmu pengasih melalui makanan tadi. Yang kelima, akal menjadi kurang waras. Terlalu tunduk. Apa yang si dia cakap, semua ya je. Semua ya saja. Jadi tidak dapat berfikir dengan baik, yang mengatakan benda sesuatu tu tak elok untuk kamu, tetapi kamu mengiyakan sahaja disebabkan si dia. Yang keenam, rasa patuh je. Patuh, ikut je apa telunjuk si dia. Ikut saja. Itu adalah yang keenam. Kamu ada tak simptom tu? Jika kamu ada simptom tu, boleh cari ruqyah syairiyah yang berdekatan dengan anda. Yang ketujuh, badan akan jadi lemah, lesu, tidak bermaya selepas makan. Terutamanya bila makanan tu daripada si dia. Yang ke-8, selalu mimpi. Mimpi apa? Mimpi pelik. Mimpi berhubungan dengan si dia. Si dia yang melakukan perbuatan khianat itulah. Itu adalah yang ke-8. Yang ke-9. Yang ke-9 ni adalah hilang minat kepada pasangan yang sah, ataupun suami ataupun isteri. Hilang minat. Rasa sayang tu hilang dengan tiba-tibanya. Yang ke-10 ni, pasti ramai yang sedang melaluinya sekarang. Hilang minat untuk beribadat kepada Allah. Sangat berat untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malas, lemah, lesu untuk lakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana yakin yang ke-10 ni ramai yang sedang menghidapinya sekarang. InsyaAllah, mudah-mudahan menjadi asbab dengan perkongsian ini menjadi rujukan untuk kita semua. Okey, jangan lupa like, subscribe, share channel Ana. Assalamualaikum, jazakallah.